Okay, Assalamualaikum and hi, sis Anis. Okay, untuk sis punya request, yang latest request lah, okay, berkenaan dengan 1 year claim summary tu. Okay, kami dah check sis punya file rujukan, and then beberapa request yang sis ada mention dekat sini lah, dekat email. Okay, so ada beberapa perkara yang kami nak highlight lah berkenaan dengan sis punya request. Okay, untuk this request, kami ada sketch macam yang kami mention sebelum ni berkenaan dengan penggunaan untuk Excel yang berkenaan dengan filter tu. Memang so far kami tak boleh buat yang directly. Kalau kita tekan filter for that month, dia terus view mengikut spesifik nama PINC yang kita note. Okay, so yang ini this punya sis punya file rujukan. Okay, kami ada rujuk this punya sample details. And then dia punya chart kat sini kan, sis nak macam ni, dashboard apa semua. Okay, so kami nampak sekarang ni summary dia, kita nak pastikan detail ni, setiap kolom ni akan ada mengikut bulan. Okay, so kami boleh buat macam ni lah. Sis boleh tengok dulu this punya sketch. Kalau sis rasa tak okay, so kita boleh biarkan lah. Okay, kalau sis okay, boleh proceed. Just inform kat kami macam mana yang kami request kejap lagi lah untuk beberapa details. Okay, dia akan ada 2 bahagian so far. Okay, satu bahagian adalah bahagian claim. Okay, claim ni kalau macam ikut sampel dekat sini, dia mengikut bulan kan. Okay, Julai claim siapa dia, then dia ada dia punya total. Okay, nama-nama sekian-sekian. Okay, and then begitu juga dengan Ogos dan seterusnya lah. Okay, then ending dia akan dapat chart dekat sini. Kita just by month, dia akan panggil by Julai, Ogos. Yang ni yang sis request. So yang kami boleh buat adalah kami akan buat 2 bahagian. Satu claim punya bahagian, satu lagi summary. Okay, untuk claim, okay, contoh kita fokus dekat 3 nama ni dulu Okay, PIC punya nama MS, JES dengan CSM. Okay, so untuk claim punya bahagian ni, kita boleh masukkan detail daripada Januari to Februari. So dekat sini nanti kita masukkan detail macam sama yang macam sis punya request juga. Cuma beza kita sekalikan. Okay, sekalikan semua daripada Januari to Disember punya record mengikut nama masing-masing lah. So kita just key in saja semua. So nanti dekat sini semua kita key in. Dan kalau user nak check, okay, katakan untuk Januari siapa yang terlibat, so just klik dekat slicer ni. Kami letak button slicer lah yang kami ada inform sebelum ni. Okay, so okay, untuk Januari melibatkan 3 PIC. Okay, date dengan dia punya reference numbers dan dia punya payment semua sekian-sekian lah. Okay, dan kita nak fokus on siapa. Okay, katakan 3 PNC, dia akan automatic generate lah slicer ni. Apa yang kita key in, dia akan generate. So katakan kita nak fokus on MS. Okay, so kalau MS, PIC dia MS, okay, percent in charge ni. So dia dah buat 2 deal lah kat sini. So kita nampak, okay, Januari, tarikh yang sama. Okay, file yang AC reference yang berbeza, file type dia, dan dia punya agree fee sampailah MMO. Okay, so kat sini kita letak remark lah. So dia akan kira, okay, ini total dia, total untuk MS bagi Januari. So yang ni user boleh print lah. Okay, kita kira boleh print mengikut kepada, nanti kami kena adjust lah bagi nampak cantik sikit kan. Okay, kiranya kita akan dapat total dia berapa, bulan tu siapa dia, dan dia punya PIC siapa. So daripada yang sebelum ni sis nak nampak satu-satu macam ni kan. So kami boleh cadangkan kita buat claim tu mengikut key in macam biasa. Cuma kita nak nak spesifikkan siapa dia apa semua, kita guna filter lah. Cuma filter dalam untuk 2016 punya Excel ni, dia macam ni lah step dia. Okay, kita ikut Jan, lepas tu siapa dia. Kalau JES, okay, JES untuk Januari, okay, 1 je terlibat. Kalau CSM, 1. Okay, begitu juga dengan seterusnya Februari. Okay, klik Februari, okay, Februari, okay, kalau kita nak fokus on JES saja, okay, 1 juga. Macam tu lah. After that, make sure select all ataupun tick kat sini lah. So kita buat function slicer ni untuk mudahkan user search macam tu. Okay, okay, and then untuk satu lagi bahagian iaitu summary. Okay, summary ni pula kita akan buat macam ni tau. Kira mengikut percent in charge tu. Setiap percent in charge dia ada dia punya summary kategori. So maksud dia, okay, agree fee untuk MS berapa. Okay, yang ni dia automatic tau. Kat sini semua ni generate.
Melainkan yang this one saja. This one kita key in mengikut nama yang kita nak starting lah. Maksudnya katakan starting MS, nak MS. Okay, dia starting lead kat situ. Kalau kata nak fokus on jazz, okay, kita masukkan jazz saja kat sini. Okay. And then nanti dia akan automatic generate mengikut jazz punya detail di claim punya bahagian. So kira summary dengan claim ni dia antara dua ni dia connected antara dua. Okay, dia link antara satu sama lain. So kat sini kita akan dapat berapa dia punya kategori, mengikut kategori lah dia punya claim summary. Okay, daripada Januari to December, dan total dia berapa. Kat sini total untuk bulan. Okay, monthly total. Kat sini pula total untuk by category. Kat sini kita akan buat dua lah macam tu. Kat sini satu total by category, satu lagi total by monthly. Okay, macam tu. Okay, mengikut kepada nama lah. So far kami nampak better buat dua nama, tapi dia ada step dia. Kita boleh copy. Yang tu kami kena tunjuk lah untuk sis kalau dah siap nanti yang ni supaya kami sketch ni nak nampakkan overview apa yang kami boleh buat so far untuk sis punya request. Okay, sis Anis punya request lah. Okay, and then berkenaan dengan chart juga. Okay, sebelum ni saya sudah mention. Okay, kalau yang ni kita namakan dashboard lah. Okay, dia akan ada graph, chart. Okay, so far sebabkan kita tak pasti berapa PIC yang sis nak masukkan ke dalam this one. Sebab kalau kami check dekat, contohlah dekat Julai ni, kita akan nampak PIC dalam kiraan lebih daripada 5 orang lah kan. Kami tak pasti. Okay, lebih daripada 5 orang lah. Ataupun mungkin sis ada spesifik numbers untuk PIC, sis boleh inform. Okay, so far kami just test untuk 3 sahaja dulu untuk kita nampak. Okay, macam ni dia punya view. Okay, untuk graph, sebab graph biasanya kita lepas buat dashboard kita akan automatic keluarkan graph. So katakan okay, kita delete yang ni kami nak tunjuk. Katakan kami buat 2 sahaja. Okay, 2 sahaja kat sini. Okay, so kalau kita tekan graph ni, okay, so far graph memang akan ada 2 lah kat sini. Misal kata, okay, kita buat graph ni, dia ada view dan nanti sis boleh tengok PDF view. Kami akan send dekat sis sketch dia. Katakan, sekejap kita ambil MS balik. Okay. So yang ni yang so far kita buat 2. So katakan mungkin ada lebih atau seterusnya lah, lebih daripada 2 orang PIC. Okay, 2 staff PIC. So step dia, user boleh buat macam ni tau. Biasanya kami nak tunjuk lah. Okay, just highlight kat sini daripada agree fee untuk first punya lah. Okay, kita ambil yang kolom ni. Yang kedua ni kita masukkan macam ni saja, insert copy cell. So kita dah dapat untuk next punya PIC kita boleh masukkan. Okay, contoh kita dah keluarkan untuk MS dengan Jazz kan, ke CSM. Okay, so kita masukkan nama kat sini CSM. So dia akan automatic lah, automatic generate. Okay, so kita tengok, double check tengok betul tak CSM 2500 jadi collect so far. So kita boleh check CSM. Okay, see 2500 je untuk Januari pun sama. Januari sajalah yang dia buat. Okay, so bila kita dah tengok kat sini, okay, kita nampak double check. Okay, betul. So then bila kita klik kat graph yang sedia ada yang kita buat tadi, untuk apa tadi, CSM dia tak ada kat sini. See, tak nampak kan? Sebab dia tak auto generate. Melainkan sis ada, mungkinlah sis tahu sedikit berkenaan Excel, dia ada select data, dia kena adjust balik lah dekat dia punya filing tu. Sebab kita nak pastikan CSM pun terlibat sama dalam graphing, graph dia view lah. Okay, sebab tu yang kami tanya, kalau sis tengok dekat this one kan, kami nak tanya berapa PIC yang terlibat. Okay, staff dalam this punya record lah, sis nak kami view. Okay, itu kami boleh buat siap-siap lah. Kalau tak, kami akan buat 2 dulu macam tadi. Selebihnya tu, melainkan sis ada basic Excel punya select data, kena adjust lah kat situ. So far kami boleh buat 2 macam ni, kami nak tunjuk lah. Kalau lebih daripada tu, kami kena adjust pula berapa graph apa semua kan. Dia melibatkan, melainkan dia fix lah. Macam staff tu kalau fix tak ada masalah untuk kita buat siap-siap dia punya dashboard dengan graphs automatic siap-siap lah kan. Kalau misal kata dia berubah-ubah PIC dia tu, mungkin sekejap dia siap 5 orang, nanti bulan 5 pula 7 orang, dia meningkat-ningkat. Yang tu dia memerlukan sedikit bahagian Excel punya basic untuk adjustment dari graph lah. Kalau untuk dashboard tak ada masalah, kita nak insert ikut saja step yang kami buat tadi tu, and then boleh dapatlah satu dia punya nama untuk that PIC punya staff punya dashboard kan. Cuma graph je dia memainkan peranan sebab kita nak dia link antara graph dengan dashboard macam tu. Okay, yang ini yang so far kami boleh tunjuk kat sis. Okay, untuk harga pula, kalau biasanya ini secara kami buat secara kasar lah, okay, berdasarkan apa yang kami nampak dan kami boleh buat so far.
untuk claim RM13. Okey, claim punya bahagian. Untuk summary, dia melibatkan contoh, katakan si nak buat satu saja untuk person tu, yang selebihnya si boleh buat boleh add on kan, add on macam yang tunjuk tadi, just RM12 untuk that part. Okey, katakan sis nak buat macam tu. Okey, satu dengan ni, satu claim, satu summary untuk satu person in charge. So means just harga dia lebih kurang macam ni. Okey, RM25. Misal kata nak buat 2, so far kami tunjukkan 2 kan. Lebih daripada tu sis boleh add on. Harga dia RM32. So kat sini kami boleh conclude kan, satu nama untuk PIC tu RM7 untuk bahagian summary saja. Okey, 2 nama RM14 dan begitulah seterusnya, add on je. Macam kata ada 5 kali 7 lah. So kita akan tahu okey berapa. Okey, kira kalau 12 ni kita akan times up lagi kat sini bahagian ni. Kita akan add on lagi berapa charge dia kat sini. Kalau sis tengok kat sini, sis akan nampak nanti kami send kat sis lah. Okey, sebab kami nak nak directly bagi rate charge pun tak boleh, sebab kami tak pasti berapa PIC yang terlibat untuk sis punya sistem record. Okey, nanti sis boleh inform kami. Thank you.